Hola, the AZ crew, rolling deep with the vibe so new. A-Ray Sandra leading the way, blazing trails like it's child's play. Ira Sarissa with a smile so bright, turns the world into her spotlight. Eric Zion, sharp and clever, together forever, unbreakable tether. Hola, hola. Alright, so kita dah sampai Tasik Villa. Tapi yang nampak tak nak check in queue panjang, so kena lah queue. Mari kita tengok swimming pool. Assalamualaikum. Kau ni bilik kita. View tak best. Katil queen 2. Ni bilik air. Ada nak tukar. Ni tahu kalau tak ada. Okay, kita orang nak pergi mandi swimming pool. Jom. Lepas sini. Lepas tu nak mandi-mandi. Bukan nak naik boat. Tiba naik boat. Bukan naik boat, naik ke sampan. Oh, syoknya mandi kolam. Itik berenang-renang. Ni nak pergi mana itik ni? Ni water chalet. Jangan dekat ni. Biar je lah. Sini bosan. Kat sana ada slide. Tak nak main slide. Oh, sekarang dah ramai dah. Sekarang ni Tasik Tasik. Ni bukan laut tau. Ni walaupun kat PG tapi sebelah ni Tasik. Sebab tu nama Tasik Villa. Water chalet, belakang tu villa. Belakang tu villa tu dah siap. Ada swimming pool kat dalam tu. Kenapa Zain? Kenapa Zain? Alright, so kita check in kat sini kan. Kita dapat complimentary welcome drink. So kena redeem. Redeem sebelum pukul 6. Sekarang pukul 5 lebih. Jadi kita redeem. Alright, so petang-petang boleh main game Silakan Kenny pula main game ni. Dah dapat hadiah. Dapat hadiah. Kau yang mana? Alright, so belah malam kita pergi pantai. Lepak-lepak lah yang suasana malam di tepi pantai. Kat mana ni? Kat mana yang strategik? Port Dickson. Sekarang tak ada buka kemah. Kalau buka kemah kena denda RM1,000. Jadi kita main Eric Zion. Gunakan metal protector. Ada tak bunyi-bunyi? Tak ada langsung ke? Aduh, clear lah kan? Dekat lagi. Sebabnya kat sini clear semua pasir je lah macam tu. Okay, so pagi-pagi ni kita mandi-mandi balik sebelum check out. Ni hari yang kedua. Cepatlah turun. Air lain tersangkut tak dah. Air lain tersangkut. Ni kolam dewasa. Orang kat kanak sana tu.
dah pandai berenang. Cepatlah adik turun. Cepatlah. Zayan untuk menurun kolam dewasa. Pegang kakak Aira, pegang Zayan. Dalam sangat nak masuk. Ada kan anak. Cepatlah. Kakak Aira naik. Kakak Aira jatuh. Ha? Cepatlah nak. Cepatlah. Alright, so ni dekat pool kanak-kanak. Ada slide. Cepat dek, cepat Zayan. Zayan nombor kakak Aira, cepat. Alah, cepatlah. Ada dah jatuh ke? Ada. Cepat Zayan. Alright. Okay. 1, 2, 3. Home. Zayan pula. Home. Nak naik lagi, naik lagi. Naik lagi. Keluar kat nak naik lagi. Lumba lah. Zayan, lumba lah dengan kakak Aira. Ya ke? Tu kakak Aira tempat lagi. Ha? Okay, 1, 2, 3. Tak laju pun. Zayan sebab Zayan berat kot. Okay. Kita jom. Kita jom. Mari jom. Wow.